Hari ni kita nak tunjukkan dekat korang cara nak buat ayam sweet and sour. So, bahan yang perlu wajib ada adalah sup siam Araimak. Pakai satu paket dah jadi menu kita hari ini. Yang mana tak suka makan sup, korang boleh tiru resepi ni, sedap sangat-sangat. And then, untuk yang tengah diet tu, sangat-sangatlah recommended untuk korang try menu yang kita tengah buat sekarang ni. Boleh tengok rempah ratus kita dan bahan yang kita keringkan cantik halus sahaja. Tambahan taburkan daun ketumbar sedikit, pakai limau nipis, keluaran dia makmur. Kita tambahkan pati limau nipis, keluaran dia makmur. Sikit je tau. Lepas tu yang suka pedas boleh je add on, tak ada masalah. Siap kita punya ayam sweet sour. Untuk yang mana nak diet, sesuai lauk macam ni. Apa lagi? Jom kita buat resepi mudah yang macam ni. Tak tahu macam mana nak buat? Tengok resepi kita yang kita dah sediakan untuk korang semua. Untuk video masakan seterusnya, jangan lupa follow, like, komen dan share.